Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Yewon Benedict terus menunjukkan sokongan padu kepada usahawan tempatan, khususnya para ibu yang berniaga, sempena Karnival Tekun Madani bersempena Pasta Keamatan 2025. Dalam lawatannya ke karnival tersebut, Datuk Yewon turut meluangkan masa menyantuni ibu-ibu yang menjalankan perniagaan kecil-kecilan sekaligus memberi semangat kepada mereka untuk terus maju dalam bidang keusahawanan. Sebagai tanda sokongan berterusan, beliau juga membeli pelbagai barangan jualan seperti sayur kampung dan makanan tradisional yang dijual oleh para peniaga wanita di karnival berkenaan. Kehadiran beliau bukan sahaja memberi dorongan kepada para usahawan, malah memperlihatkan komitmen kementerian dalam memperkasakan perniagaan mikro, terutama dalam kalangan komuniti buah bandar dan wanita. Tekun Nasional terus memainkan peranan penting dalam memperkasa usahawan di seluruh negara. Setakat masa tahun ini, sebanyak RM215.4 juta telah disalurkan kepada 10,720 usahawan melalui agensi itu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Yewon Benedict, memaklumkan bahawa daripada jumlah itu, RM24.6 juta diberikan kepada 638 usahawan di negeri Sabah sahaja. Menurut beliau, pembiayaan ini bukan sekadar membantu memperkembangkan perniagaan, malah turut membuka ruang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Yewon berkata demikian ketika merasmikan Karnival Tekun Madani Kota Belud sempena Pasta Keamatan 2025 yang berlangsung di Dewan Kadamain Square, Kota Belud. Turut hadir dalam majlis itu ialah Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Sri Khairul Zani, Pengerusi Tekun Nasional, Dato' Abdullah Sani Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif Tekun Nasional. Hari ini saudara dan saudari, walaupun bagi kita masyarakat di Sabah, Pesta Keamatan lazimnya sinonim dengan kita mensyukuri hasil tuaian padi dan tanaman kita yang lain. Tetapi saya percaya pada masa ini kita menuai bukan hanya padi dan tanaman lain, tetapi kita menuai banyak perkara. Kita menuai kejayaan anak-anak muda kita, pelajar-pelajar kita di sekolah menengah. Baru-baru ini telah dikeluarkan keputusan di Spain yang begitu cemerlang. Kita juga menuai kejayaan perkhidmatan awam kita yang telah memberikan yang terbaik dan bekerjasama dengan pimpinan negara memastikan dasar-dasar kita dapat dilaksanakan. Kita juga menuai perpaduan dan persahabatan kita, bukan hanya di Kadamayan, bukan hanya di Sabah, bukan hanya di negara kita di Malaysia, tetapi kita mahu menyumbang kepada tuaian persahabatan dunia, perdamaian dunia, kerana tanpa perdamaian ini tidak mungkin kita selesa. Sejak ditubuhkan pada tahun 1998 hingga Mac 2025, Tekun Nasional telah menyalurkan sebanyak RM10.28 bilion kepada lebih 598,000 usahawan di seluruh negara. Bagi Sabah sahaja, jumlah pembiayaan mencecah RM1.18 bilion, melibatkan seramai 65,880 usahawan. Sebagai agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Tekun menyediakan pembiayaan mikro khas buat usahawan perusahaan kecil dan sederhana.
Ewan menegaskan bahawa Tekun kini bukan sahaja menyediakan modal perniagaan, malah turut menawarkan sokongan meluas termasuk peluang perniagaan, bimbingan dan jaringan usahawan. Bercakap mengenai karnival yang dianjurkan, beliau menjelaskan bahawa acara ini menjadi landasan penting untuk mengumpulkan usahawan tekun bagi menjalin kerjasama, mempromosi produk dan meluaskan pasaran melalui strategi pemasaran yang lebih terarah. Selain itu, agensi kerajaan termasuk dari peringkat negeri dan pusat turut hadir bagi menyediakan kemudahan serta maklumat kepada para usahawan yang memerlukan bimbingan. Tekun turut menganjurkan sesi bual santai bersama agensi serta perkongsian pengalaman daripada usahawan berjaya. Pada majlis tersebut, Ewan turut menyampaikan replika cek bernilai RM125,000 kepada 12 usahawan dari kawasan Kuta Belud sebagai simbolik kepada pembiayaan yang telah disalurkan. Karnival ini bukan sahaja menyemarakkan sambutan pesta keamatan, tetapi turut memperkukuh semangat keusahawanan luar bandar seiring dengan aspirasi madani yang inklusif dan progresif. Terima kasih semua. Usaha membantu komuniti luar bandar terus dipergiat apabila Yayasan Cosma menerusi inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR menyampaikan sumbangan bantuan tangki air kepada beberapa jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kadamaian. Program ini disaksikan sendiri oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Kadamaian, Datuk Ewan Benedict, yang turut merakamkan penghargaan kepada Yayasan Cosma atas keprihatinan mereka, khususnya kepada pengerusinya, Datuk Haji Zamri bin Mohamed, yang pernah berkunjung ke Kadamaian beberapa bulan lalu. Beliau menyifatkan kejayaan koperasi Cosma sebagai contoh yang boleh menjadi pencetus inspirasi kepada koperasi lain di seluruh negara. Katanya, apabila sebuah koperasi mencapai tahap kestabilan dan kejayaan, mereka dapat kembali menyumbang kepada masyarakat menerusi program seperti CSI ini. Dalam ucapannya, Ewan turut menekankan pentingnya kerjasama pelbagai pihak, termasuk gerakan koperasi negara, dalam menyokong pembangunan masyarakat melalui program seumpama ini. Beliau menjelaskan bahawa peruntukan wakil rakyat sahaja tidak mencukupi untuk memenuhi semua permintaan dan keperluan rakyat. Justru sumbangan melalui program CSR seperti ini adalah pelengkap kepada usaha sedia ada. Selain bergantung kepada peruntukan kerajaan dan agensi berkaitan, beliau menyatakan komitmennya untuk terus membawa masuk lebih banyak program CSR ke kawasan yang diwakilinya demi memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa diberi keutamaan. 5 usahawan TikTok Shop dari Sabah menerima pengiktirafan menerusi Anugerah Usahawan Aspirasi Sabah 2025 sempena Karnival Tekun Madani yang berlangsung di Dewan Kadamaian Square, Kota Belud pada 15 Mei lalu. Anugerah itu disampaikan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict, sebagai tanda penghargaan kepada usahawan di bawah tekun nasional yang cemerlang dalam dunia keusahawanan digital melalui platform TikTok Shop. Menurut beliau, anugerah ini diadakan bagi mengiktiraf daya usaha dan kemampuan para usahawan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap pemasaran secara dalam talian. Ewan turut menyatakan harapannya agar penghargaan ini menjadi pencetus semangat buat lebih ramai usahawan untuk terus berinovasi, bersaing secara sihat dan memperkukuh kerjasama antara tekun nasional dan TikTok Shop. Katanya, ia jelas menunjukkan kesungguhan kedua-dua pihak dalam memperkasakan para usahawan tempatan. 4 jenama menerima Anugerah Usahawan Aspirasi Sabah 2025 iaitu Sharplinose Brand, Koyun Tuhau, Sambal Menak dan Atir Hijab. Manakala Kita Shop Sabah pula diumumkan sebagai penerima Anugerah Bintang Sabah 2025. Karnival Tekun Madani merupakan kerjasama antara Tekun Nasional dan TikTok Shop
bertujuan memperkasakan usahawan kecil serta komuniti luar bandar.